Bang, soalan serius. Ada beza tak terapis urut pakai baju ataupun buka baju? Aduh, macam mana nak jawab macam lah kita cuba yang tak pakai baju dululah. Cuba bayangkan kita nak pergi jumpa doktor cuba kita pergi jumpa doktor, kita sakit demam pening kepala kan, dah duduk baring sakit apa, demam sakit kepala, okey kita baring doktor tu nak check, doktor jap boleh tak nak request doktor buka baju, macam tak kena lah doktor buka baju kan untuk check. So cuba tanya diri balik kan, kita ada masalah apa sebenarnya, mungkin ada masalah identiti kot kan, confused. Satu lagi contoh, kita pergi kedai mamak kita pergi kedai mamak nak minta roti canai kan, Ani tu tiba-tiba kan cakap, Ani ya kenapa? Boleh tak tiba roti canai buka baju? Macam tu lah soalan korang tanya. So obviously pakai baju lah. Yelah, pakai baju tu macam normal lah kan. Yang minta buka baju tu macam pelik. Jadi macam tu lah.